Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Hari ni aku nak pasang pemberat balancer lah. Balancer yang berat ni untuk nak cari solution kepada masalah vibrate. Sebab motor ni single piston, so normal lah ada vibration tu kan. Tapi aku cuba nak minimize lah. So dekat sini aku letak aku punya phone dengan satu apps ni untuk detect vibration. Sekarang korang tengok 1.7 macam tu lah. Kalau aku ketuk-ketuk mana-mana bahagian, dia akan naik. Nampak? So kita try dulu. Dan selepas pasang kita tengok hasil dia macam mana. Silap, tak ikhlas motor ni. So dia steady dekat 5 something lah. Plus minus 5 lah. Dia naik sampai 5.6 tapi dia turun juga 4.6. Okay, kejap aku pasang dulu. Video pasang aku tak boleh nak tunjuk lah, tapi aku rasa korang tahu kot pasang balancer je. Sebab aku satu tangan tak boleh nak pegang kamera. Okay guys, kejap lagi aku sambung balik result dia. Okay guys, so ni barang dia. Nama barang ni seperti korang semua sedia maklum lah, kita semua panggil dia balancer. Function dia untuk nak counter weight, sebagai counter weight kepada vibration yang datang daripada enjin tu. Dia pergi ke handle. So bila sini berat, force yang datang daripada vibration tu tak cukup kuat untuk nak gegarkan handle. So yang tu cara dia berfungsi lah. Cuma kadang-kadang kita tak faham sebab benda ni kita panggil balancer kan. Sebenarnya dia punya function untuk counter weight. Mungkin sepatut tukar nama dia jadi tukar nama dia jadi counter weighter. Macam pelik pula bunyi counter weighter kan. Tak apalah, tak payah tukar lah, balancer lah nama dia. Okay, sekejap aku pasang, aku tunjuk result. Okay guys, so ni result dia. Kurang sikit lah. Kalau tadi tu daripada 4.6 ke 5.6, sekarang ni maksimum takat 5 je. Tapi mostly dia maintain bawah 5 lah. 4.6, 4.7, 4.8. Okay, so kita try pasang kiri kanan lah. Tengok dia punya result macam mana. So guys, ini result dia selepas dah pasang kiri dan kanan. Maintain lah. Maintain dekat 4.5, 4.6, 4.5, 4.6. So memang berhasil lah. Cuma kita ni tak pandai sangat bab ni. Aku tak tahulah beza 1.0 tu banyak ke sikit kan. So sekejap lagi akan try naik motor ni ronda-ronda tengok macam mana. Okay guys, sekarang kita nak sambung lah. Nak rasa dia punya vibration tu ada beza ke tak ada beza. So far aku rasa ada lah, ada beza, tapi tak terlampau ketara lah beza dia tu. Cukup ketara untuk nak rasa, tapi tak terlampau macam orang kata tak ada lah. Pasal-pasal benda tu hilang vibration tu kan. Vibration tu still ada lah. Sebab masa aku nak beli benda ni, aku tengok dekat Shopee ada orang komen lah. Dia cakap hilang terus vibration. Hilang terus vibration. Ada lah, masih ada. Tapi selesa lah. Selesa. Selalu kalau aku letak kuku aku kat ujung ni kan, masa tengah bawa kan, aku nak rasa, aku letak kuku ujung ni, dia rasa macam dia tolak kita punya kuku tu lah. Kuku panjang, lagi potong. Rasa macam dia getar dekat hujung kuku tu, rasa sakit sikit lah. Kali ni tak ada lah, dah hilang lah benda tu. So maybe vibration ni lepas ni kurang banyak lah. Dan kalau kau perasan handguard tu aku dah buang. Sebab benda ni aku tengah ni lah, tengah kaji. Aku tengah test, eksperimen kan. Sebab hari tu selepas pasang handguard tu, aku rasa vibration macam makin banyak. So aku nak tahu lah betul ke sebab dia kan. Aku rasa lah mungkin sebab bila handguard tu dia tebal, dia punya gap
tu dia menyebabkan apa, balancer asal tu terkeluar lebih. So bila terkeluar lebih, instead of jadi counterweight, dia boost lagi vibration tu. And then pasal windshield ni sebenarnya ada vibration. Hari tu aku cakap dekat korang tak ada kan. Sebenarnya hari tu aku tersilap lah dekat situ. Dia ada vibration tapi tak teruk lah. Okay, apa yang terjadi, bila aku tengah bawa macam ni, aku try tarik clutch, aku pegang windshield. So tak ada vibration. So sebab tu aku punya fikir vibration ni datang dari enjin, bukan dari windshield. Sebab yalah, bila aku tarik clutch, vibration tu hilang kan. So benda tu betul sebenarnya. Cuma yang aku tersilap dekat sini, windshield ni sebenarnya dia macam vibration daripada enjin naik ke triple clamp semua, naik ke handle kan. Bila naik ke handle, windshield ni pasang dekat handle. So vibration tu gerak, dia gerak, dia naik ke windshield ni. Dan bila windshield ni tergantung, windshield jenis gantung macam ni, dia jadi macam booster kepada vibration tu. Sebab dia pula gegar. Bila dah ada vibration dari enjin, vibration tu transfer ke sini, dia pula gegar. Bila dia gegar, dia tak disperse, dia tak hilang. Instead gegaran daripada dia tu pergi balik ke handle. Sebab tu ada terasa lah dia punya vibration tu. Cuma last masa aku test, aku just buat macam ni. Aku tarik clutch, aku buat macam ni. Ni hilang ni vibration, tak ada vibration. So mana kata bukan vibration yang datang daripada angin, tapi dia transfer balik. Vibration tu gerak dekat dia, dia kumpul-kumpul, dia patah balik. Bayangan aku macam tu lah. Cuma yang aku start rasa dia punya vibration, aku start sedar tu, aku tengah buat macam ni kan. Kali ni aku tak tarik clutch, tapi aku pegang windshield ni. Aku rasa kat tangan aku tu, macam bila aku pegang tu, vibration tu kurang. Aku lepas, vibration tu rasa. Tapi hari ni sejak tadi, lepas aku pasang balancer berat ni, aku pegang macam ni dengan tak pegang dah tak ada rasa beza. Maybe ada tapi sangat-sangat halus lah. Macam tak ada beza lah. Tadi pagi aku balik kerja ada beza. Sekarang ni tak ada. Tak ada beza. Tengah corner basah-basah duk main test vibration pula. So aku rasa ni lah, function lah benda ni, sangat function. Cuma aku rasa kalau dia lagi berat, lagi best lah. Cuma yang ni, masa aku nak beli, aku PM dulu seller tu. Aku tanya seller tu, berapa berat benda ni kan. Dia cakap 950 gram. 950 gram dah dekat sekilo lah. So aku beli dekat dia lah kan. Dan tadi aku masuk dekat penimbang, aku try timbang 844 gram sahaja. Yang tu memang semua sekali lah, termasuk dia punya skru apa semua sekali lah, 844 gram. So ada misinformation daripada seller tu. Aku akan masuk dekat komen dia punya tu lah. Sebenarnya seller lain pun banyak jual dia, tapi seller lain semua bagi description 800 gram lebih. So bila aku tengok dia punya tu, aku try tanya dia, dia cakap 950. Aku PM dua-dua seller, aku tanya berat kan. Sebab seller yang dalam description dia ada berat tu, harga dia mahal. Lepas tu ada dua seller ni murah, dah murah, lepas tu pula dalam Malaysia, bukan dari China. Mana kata memang cepat lah post kan. So aku nak tahu lah berat dia berapa, sebab dia just bagi tahu barang je, dia tak bagi tahu detail. Seorang seller jawab 800 lebih, dia kata 800 plus. Seorang lagi jawab 900.5. So aku beli yang 900.5 lah. End up sama. Sama je, 800 lebih je kan. Tapi tak apa lah, function juga. Cuma tak best lah, dia tak cakap macam tu kan. Kena pula seller yang 900 lebih ni dari Penang. Seller yang 800 lebih tu dari KL. So aku kat JB ni kalau post dari KL mungkin lagi cepat lah sampai kan. Mungkin sehari setengah, 2 hari dah sampai. Ni 3 hari ke 3 hari lebih ke 3 hari lah. Mana kata beli hari Isnin sampai hari Jumaat. Beli hari Selasa sampai hari Jumaat. Selasa pagi beli. Dekat 4 hari kan.
Tapi tak kisahlah. Janji function. Memang function guys, memang function. Tak ada masalah. Cuma yang aku was-was sikit sekarang satu benda tau. Yang belah kiri ni, dia punya o-ring rabak masa nak pasang tadi. Dia ketat lebih belah sini. Aku dah masukkan minyak pun dia susah nak masuk. So o-ring dia macam sumbing sikit lah. Tapi aku paksa masuk juga. Aku ketuk dengan mallet dia masuk. Cuma aku takut nanti dia terlucut. Sebab dia pecahan kepada 3 part tau. Satu balancer, satu macam dia punya adapter kat tengah tu, satu besi tu. So besi tu dengan adapter tu. Adapter tu memang bila kau ketuk masuk memang dia mati terus kat sini. Memang dia fix. Dia punya size tu dia buat macam kau tersang punya size. Mana kata bila kau ketuk paksa dia masuk, dia mati kat situ. So adapter tu memang tak risaulah, memang akan stay situ. Aku takut batang besi ni bila dia punya o-ring tu dah rabak, dia tak betul-betul melekat elok kan. Lepas tu bila vibrate lama-lama, dia unscrew daripada adapter tu dan terlucut masuk ke dalam ni. Yang tu yang aku risau. Tapi kalau korang pasang dekat kapcai tak risau lah. Sebab kapcai dia punya ni tak jauh sangat kan. Tak tahu nak kata ke, mungkin jauh juga kan. Sebab kapcai ni dia pakai cover set, kita tak nampak dia punya handle dalam macam mana kan. Aku takut dia terlucut ke sini. Kalau terlucut ke sini panjang cerita lah. Sebab adapter tu aku ketuk sampai mati lah kat situ. Tapi tak kisah lah. Yang tu ada solution dia. Cuma harap-harap dia tak jadi lah. Dan kalau jadi kita boleh tahu langgar bam bunyi benda bergerak dekat handle ni kan. So yang tu je lah aku rasa yang aku nak cerita kat korang. Ada satu lagi. Ada satu seller, dia jual 1 kilo. 1.1 kilo ke apa, tak silap aku. Dia punya berat dia punya apa, balancer ni. Tapi dia tak ada batang besi dalam tu. Dia dekat luar ni saja. Aku rasa kalau korang beli yang tu pun function juga. Sebab besi yang aku beli ni dia nampak solid tau. Bila nampak solid, nampak lebih confident lah dia punya ni kan. Tapi bila aku timbang 800 lebih kan, aku rasa macam baik aku beli yang hujung ni saja 1 kilo kan. Sebab kita nak berat tu, kita bukan nak dia panjang pendek ke bentuk ke apa kan. Kita nak berat dia tu. So itu sajalah aku rasa yang aku nak cerita dekat korang hari ni. Topik pasal vibration lah. Kita sebab benda ni aku tak suka satu benda tau. Kadang bila aku tanya orang, vibration ni korang settle macam mana lah? Normal lah, motor single piston vibration. Aku tahulah kan. Kau tak payahlah nak cerita kan. Benda yang common semua orang tahu punya cerita, kau tak payah cerita lah kan. Memanglah motor single piston tu memang dah normal dia ada vibration. Tapi kita tengah tanya solution. So takkan kalau kita beli benda tu hadap je lah kan. Tak lah, kita cari lah solution kan. Dan so far aku puas hati lah. Selesa, sangat selesa aku pakai ni. So next, maybe kalau aku nak pasang balik handguard, aku akan beli yang V-Strom punya lah. V-Strom punya handguard lebih ngam lah. Sebab motor ni dia punya lubang skru kiri kanan tak sama. Nanti aku akan cerita lah benda-benda yang aku tak suka dekat motor ni. Aku rasa dah tiba masa dah aku cerita dekat korang kan. Berapa benda aku suka, berapa benda aku tak suka kan. Sebenarnya motor ni pun tadi pagi aku pergi servis ni. Tadi tengah hari aku pergi servis. So aku ingat on the way balik tu aku nak buat video lah, cerita sikit. Tapi masa aku nak keluar tu pun tengok langit dah gelap, macam nak hujan. So aku pun malas lah nak buat video. Aku terus pakai helmet half face aku, tak bawa kamera. Aku terus pergi servis, cepat-cepat balik. Ni balik ni aku pasang balancer ni, aku buat video ni lah. So aku nak, sebelum aku cerita bab tu, aku nak list down dulu lah kan nanti. Okay guys, tengok dalam tadi dekat traffic light sana aku cakap itu saja untuk hari ni kan. Aku bawa korang pusing roundabout sekali lagi. Okay guys, jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. Assalamualaikum.